قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد همة الزاهدين في كثرة الأعمال وهمة العارفين في تصحيح الأحوال. Faham? Tengok apa dah bang? قال المؤلف رحمه الله تعالى همة الزاهدين في كثرة الأعمال. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد Himmatul zahidin, himmah orang-orang zahidin fi kasratil a'mali, pada membanyakkan amalan. Wa himmatul arifin, sementara himmah orang-orang arifin fi tashihil ahwali, pada memperbaiki al-ahwali, ahwal. Himmah orang-orang arifin ialah pada memperbaiki ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala himmah orang-orang zahidin. Zahidin iaitu orang-orang yang zuhud dengan dunia. Orang-orang yang zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia maknanya dunia tidak ada di dalam hati mereka. Bukan bermakna tidak ambil dunia. Sekalipun mereka mengambil dunia, tapi dalam hati mereka tidak ada kecintaan kepada dunia. Itu makna zahidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia pada pandangan orang-orang zahidin ialah seperti kita memandang kepada jamban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya dunia ni sekalipun diambil, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi tidak dicintai. Ambil tapi tak cinta. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang zahidin ialah orang yang mengambil dunia ini sekadar keperluan. Macam orang masuk jamban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk ketika mana keperluan. Kalau tak perlu masuk, tak masuk. Menyebabkan orang-orang zahidin mereka sanggup memberi dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun dunia itu dianggap oleh ahli dunia besar. Orang-orang zahidin boleh bagi sesuatu yang ada di tangan mereka. Waktu budak dulu, ada satu peristiwa berlaku pada guru kami, Syekh Ahmad Yusuf.
berlaku kebakaran rumah dia. Rumah dia terbakar. Waktu tu anak murid pakat pilah ziarah dia. Jadi kami pun pi, saya pun pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bawa anak-anak. Katalah saya ingat bawa Ustaz Aufa, Ustaz Midi, Ustaz Syabin, bawa pi ziarah. Jadi ziarah dia tu sebagai selayaknya kita kepada guru. Jadi dalam hati ni ada set lagi nak bagi duit kat ustaz. Waktu tu saya bukan ada duit, tapi oleh kerana ustaz kita ni lagi nak bagi duit kat ustaz. Jadi dalam poket tu adalah nak bagi tu RM30. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adalah orang buh tabung depan rumah dia tu. Siapa mai buh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai habis nak balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun ustaz nak sedekah ke ustaz sikit. Nak sedekah juga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lepas tu masalah sayyidina Muhammad. Lepas tu tengok-tengok dia bagi dekat anak-anak saya tu. Nah, tak buat bagi RM10. RM10. Dia terima tapi dia bagi balik. Hantar pun hati dia pun hantar pun tak ada duit nak bagi. Macam tu lah kot. Tu saya belajar maknanya jadi dunia tak besar pada mereka. Rumah terbakar. No, apa pun semua tak ada dah. Tapi dunia ni kecil lah. Kalau kita RM30 tu rumah bakar, tentulah tak bagi kot. Macam tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dunia ni jangan di hati. Di hati tak sanggup bagi dan tak boleh bagi. Lepas dunia ni jangan buat di hati, dia kena di tangan. Kalau di tangan kita boleh bagi. Kalau di hati tak boleh bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, orang-orang zahidi ni kalau dapat kita faham, amalan ni akan jadi banyak kalau kita zuhud. Amalan ni akan jadi banyak kalau kita zuhud. Tapi kalau kita tak zuhud, amalan kita akan jadi sikit. Itu hubungan di antara amalan dan zuhud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu pecinta dunia tak boleh beramal. Bahkan tak boleh banyak beramal pun. Kesan daripada cinta dunia, tak boleh beramal. Jadi orang yang beramal banyak tu sebab dunia tak banyak lah hati. Bahkan dunia tak ada lah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala himmatu zahidin fi kathratil a'mal. Orang-orang yang tak cinta dunia ni dalam kepala otak mereka nak beramal. Nak beramal. Beramai nak beramal lagi. Beramal nak beramal. Orang yang nak beramal, langkah pertama dia ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tangga pertama dia, jangan sematkan dunia di dalam hati. Tinggal dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dia tak sematkan dalam hati dunia, barulah boleh beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia bukan jadi tujuan, bukan tujuan.
Waktu saya pergi ke Tarim, ada orang bercerita tentang Habib Omar. Satu masa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kereta Habib Omar ni orang curi. Bila kereta ada orang curi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kabilah-kabilah Arab ni pakat keluar mai. Dia pun nak tolong cari, bantu Habib Omar. Lepas tu orang cari ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila orang nak cari ni, dia orang tanya Habib, kereta Habib ni warna apa? Dia punya tak cakna dengan kereta dia tu. Dia tanya anak dia, Habib Salim tu, kereta kita warna apa? Kereta kita warna apa? Tak cakna. Kereta hak naik pun tak peduli. Tak tahu warna apa. Itu maknanya dalam hati tak ada dunia. Habib Kazim, orang bagi kereta pacu 4 roda. Dia naik ya, soalan senang. Lepas tu, kereta tu bagi ke orang pula. Dia tak lihat kereta lah. Cuma tumpang pula lah. Lepas tu orang bagi pula kereta. Dan dunia ni tak ada harga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, orang yang dunia tak ada harga dalam hati dia, dia panggil zahidin. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi, tangga untuk menjadi arifin. Tangga untuk menjadi arifin. Tapi bukan bererti tak kaya, bukan bererti tak ambil. Tak semesti orang yang kaya itu tak zuhud, tak semesti. Dan tak semesti juga orang miskin itu zuhud, tak semesti. Mungkin dia miskin, tapi dalam kepala otak ada, kalau aku ada dunia ni, kalau aku ada kereta, kalau aku ada rumah macam ni, berarti bukan semua orang miskin itu zuhud, dan bukan semua orang kaya itu tak zuhud. Sebagai contoh, Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullahu ta'ala, kata ulama, kasut dia saja dia buat daripada permata, bertatahkan permata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ialah Sayyidul Awliya. Semua para wali duduk bawah tapak kaki dia. Ala Sayyidina Muhammad. Tok Guru Mak Lanai dulu dia ada minat dia. Dia ada minat dia. Dia suka burung. Dia suka burung. Satu masa dia beli ke orang bagi ke, seekor burung duduklah sangkap. Sebelum pergi ngajak tengok dulu burung, minat. Lagi balik tengok lagi. Itu minat Sallallahu Alaihi Muhammad. Satu hari nak orang pergi mengajak, orang tegur, Tok Guru, comel elok, cantik burung Tok Guru. Dia panggil, mundak ambil bagi. Tak minat, mundak bagi. Tok Guru, saya bagi tahu, saya bukan nak pun Tok Guru, ambil. Lepas tu dia beli ayam pula, ayam sabung. Hari-hari dia bagi makan ayam, bela ayam. Minat. Lepas tu Rasulullah Sayyidina Muhammad ada peminat ayam, lalu Tok Guru makan ayam tu, comel elok ayam Tok Guru. Dia mendak bagi. Syekh Faiz, waktu kami budak-budak dulu lah mengaji tu, dia pantau orang tegur baju dia elok, dia buang bagi. Dan sekali tu dia beli kasut mahal, Adidas, tapi mesti kasut Johnson tu. Kata Syekh, kata kasut lawa. Dia kata bukan apa, nak tengok ahli dunia. Kena lah. Ahli dunia ni dia akan tegur kita. Kalau kita lawa, dia tegur lawa. Kalau comel, dia tegur comel. Kalau bukan ahli dunia, dia tengok ya,
dia tak tegur. Macam Rasulullah. Orang main lungguk harta di masjid Nabi. Orang main lungguk mah. Bukan sikit, lunggukkan emas, main lungguk di Madinah. Orang mahabak Rasulullah. Rasulullah, ada orang lungguk emas di masjid Rasulullah. Ya. Tak apa. Nabi pergi masjid, Nabi tengok apa tak? Lalu tepi, tengok apa tak? Nabi ajak. Berarti tak ada dunia ni, tak ada harga, tak ada hebat. Tengok kereta hebat-hebat, tengok bercerita tak? Tengok rumah hebat-hebat, tengok tak hebat. Sebab bukan hati kita pada tu. Hati kita ialah nuhat di sana. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah hati orang-orang zahidin, sallallahu sayyidina Muhammad. Mereka melihat dunia seperti kita tengok tai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala himmatu zahidin fi kasratil a'mal. Wa himmatul arifin fi tashihil ahwal. Bila orang tu memulakan dirinya dengan zahidin, barulah dia boleh pergi pada arifin. Bila sampai ke peringkat arifin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lebih memfokuskan kepada tashih al-ahwal dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau zuhud, dia mempertikaikan dia zuhud. Dia membaiki kezuhudan dia. Dalam perkara tawakal, dia betulkan tawakal dia. Dalam perkara ikhlas, dia membaiki keikhlasan dia. Itu ahwal adalah hati. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, sebab arifin dia kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan akan memperhatikan pandangan Tuhan. Sekalipun orang mempertikaikan keikhlasan dia, dia tak ada masalah. Orang kata tak ikhlas, kita kalau orang kata tak ikhlas nak marah. Orang mempertikaikan keikhlasan dia, tak apa. Sebab aku ni, kalau aku ikhlas, aku tak peduli orang kata, aku tak peduli orang puji, aku tak peduli orang caci. Orang ikhlas, dia tak kisah pujian dan celaan. Semua sama ya. Lepas tu dia koreksi, dia muhasabah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia betul-betul ikhlas, dia harap ikhlas dia ialah sebenar-benar ikhlas. Orang tak ikhlas ni, dia buat baik, dia ada kepentingan dalam diri dia. Sekalipun dia tak sebut kepentingan tu, tapi dia ada. Orang ikhlas tak ada. Tak ada kepentingan diri. Allah ya. Kalau dia sedekah, dia tak harap balasan. Ambil ya. Dia tak harap balasan daripada orang nak balas dia. Bahkan kalau memberi, tak takut miskin. Tu baru tawakal. Faham tak? Kalau kita bagi, kita takut kurang duit kita, berarti kita tak kuat lagi pergantungan dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu arifin. Jadi subhanallah, mereka membetulkan ahwal, rasa, perasaan mereka dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia perbaiki. Sebab hati ialah tempat pandangan Allah. Oleh kerana hati tempat pandangan Allah, itulah keutamaan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, mereka tak kisah
kepedulian orang, yang mereka kisah ialah kepedulian Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah tu orang-orang arifin. Qala wa himmatul arifin fi tashihil ahwal. Himmah ataupun fokus orang-orang arifin ialah hati. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada amalan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ia kepada rupa parah kamu, dan dia tak melihat juga kepada amalan kamu, dan yang ia tengok ialah hati kamu. Sebab itu orang arifin peduli tempat pandangan Allah. Amalan orang pandang. Amalan orang pandang. Hati orang tak tahu. Jadi subhanallah, bahkan kalau mereka memberi, mereka tak kata ikhlas. Mereka tak kata mereka ikhlas. Apa tak kata? Kalau kita ni sumbangan ikhlas daripada saya ni. Kalau kita kata lah. Depa tak kata. Depa tak perlu kata pun. Ni saya nak bagi sikit. Ikhlas tak sebut sebab betul ke kita kata ikhlas? Faham tak? Mungkin kata je ikhlas tapi hati tak ikhlas. Tu depa tak mau kata. Depa tak mau kata, takut bohong. Takut membohongi orang. Takut berdusta dengan orang. Kalau bohong dosa tak? Dosa. Jadi maknanya bila mereka bagi, mereka tak perlu. Kadang-kadang mereka tak perlu terima kasih pun. Kita kalau kita bagi, kita nak orang yang memberi itu tahu kita bagi. Mereka tak perlu pun pengetahuan orang. Sebab yang mereka perlu, Allah yang tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu golongan arifin, golongan yang kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa himmatul arifin fi tasahihil ahwal wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتنا. اللهم نبر قلوبنا بهدايتنا كما نبت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.